نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang berbunyi yang insya-Allah semua kita hafal. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Yang bermaksud, wahai Tuhan, tamatkanlah riwayat hidup kami dengan kematian yang baik. Wala takhtim alaina, dan jangan tamatkan riwayat hidup kami dalam keadaan kematian kami itu buruk. Sebab tu, apapun kondisi keadaan kita, akhir usia kita menentukan segala-galanya. Sebab tu dalam hadis yang keempat, Arba'in, hadis 40 Imam Nawawi, Nabi menyebut, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amalin ahlil jannah hatta ma yakunu wa bainal jannata illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab فيعملوا بعمل أهل النار فيدخلوها وإن لأحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بين النار إلا الذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلوها. Kata Nabi, ada orang sepanjang usia dia, sepanjang umur dia, dia beramal dengan amalan ahli syurga. Sampaikan, kata Nabi, dia dengan syurga itu hanyalah sekadar cuma tinggal satu hasta. Maksudnya setapak dua lagi dia melangkah, dia akan masuk syurga. Tapi di akhir usia dia, Allah bolakkan hati dia. Daripada beramal dengan amalan ahli syurga, dia beramal dengan amalan ahli neraka. Mati dia, masuklah dia ke dalam neraka. Dan kata Nabi, ada pula di kalangan manusia, dia beramal dengan amalan ahli neraka. Dia tidak pernah melakukan kebaikan, tidak pernah melakukan kebajikan. Dia beramal dengan amalan ahli neraka. Sampaikan, kata Nabi, hanya tinggal dia dengan neraka itu satu hasta. Selangkah dua dia langkah, masuklah neraka.
di akhir usia dia beramal dengan amalan ahli syurga. Mati dia, kata Nabi, masuklah dia ke dalam syurga. Sebab tu kita tak tahu pengakhir usia kita macam mana. Cuma kita konsisten berdoa kepada Allah. Ada banyak doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana biladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa, ya Allah, janganlah tarik nikmat yang Allah bagi kepada kita. Doa, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, istiqamahkan kita tuan-tuan sekalian dengan agama, dengan amalan soleh. Sebab nak istiqamah ni bukan benda senang. Bukan benda senang. Saya dengan tuan-tuan, kita nak istiqamah yang kita tahu, yang Nabi sebut raka'atain qabla subh khairan minad dunya wa ma fiha ni. Yang Nabi kata 2 rakaat sebelum daripada subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang yang dia konsisten jaga 2 rakaat sebelum subuh, dia kena letak tuan-tuan sekalian, dia ni orang yang carta paling tinggi memiliki kekayaan di dunia. Senang ya 2 rakaat sebelum subuh. Tapi nak konsisten buat tuan-tuan, dia bukan benda yang senang. Kita nak solat duha, nak konsisten setiap hari solat duha bukan senang. Kita kena minta kekuatan daripada Allah. Sebab tu bila Allah menurunkan ayat daripada surah Hud, fastaqim kama umirt, wahai Muhammad, kamu kena istiqamah, kena konsisten dengan apa yang telah kami suruh dan perintah kepada kamu. Turun ayat ni tuan-tuan, dalam tuan-tuan boleh tengok dalam tafsir, turun ayat ni menyebabkan rambut Nabi beruban. Sebab apa rambut Nabi beruban? Nabi fikir macam mana nak konsisten ni, bukan senang. Macam kita sebut tadi lah, dah tahu dah kelebihan 2 rakaat sebelum subuh, berapa lama kita boleh konsisten? Beruban rambut Nabi ni sebab memikirkan macam mana nak istiqamah dan konsisten. Betul. Pakcik-pakcik kita yang rambut beruban ni semua memikirkan macam mana nak konsisten. Bukan rambut janggut sekali. Itu kehebatan dia. Jadi minta dengan Allah. Kita diajak lagi doa yang tadi kita sebut. Ada banyak doa. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Sebab tu dengan mengingati benda-benda macam ni boleh meningkatkan iman kita dan boleh mendekatkan kita dengan lokasi kita selepas hidup adalah mati. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok macam mana Aisyah radhiyallahu taala anha bila dengar Nabi cerita mengenai neraka, menangis. Dalam hadis Muslim, menangis teresak-esak. Aisyah tanya, wahai Rasulullah, benarkah pada hari kiamat seorang suami tidak akan ingat isteri dia, isteri tidak akan ingat suami dia? Kata Nabi, Aisyah, ada 3 keadaan kita tidak akan memikirkan sesiapa. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Bila pertama, kata Nabi SAW, bila amalan kita ditimbang di atas mizan. Bila ditimbang di atas mizan, amalan kebaikan dan keburukan kita, nak tengok yang mana lebih berat. Yang mana lebih berat, itulah menentukan kedudukan kita di dalam syurga atau neraka. Kalau amalan keburukan yang kita buat lebih banyak dan amalan keburukan mengatasi kebaikan, nerakalah kedudukan kita. Tapi kalau amalan kebaikan mengatasi keburukan, syurgalah kita. Masa amalan ditimbang di atas mizan, kata Nabi, kita tak ingat apa, melainkan kita hanya mengingat diri kita sendiri, sama ada syurga atau neraka. Satu. Yang kedua, wahai Aisyah radhiyallahu taala anha, waktu yang kedua ini juga kita takkan ingat sesiapa, suami, isteri, adik keluarga, anak-anak, bila waktu menerima kitab.
Sama ada kita menerima kitab dengan fa'amma man utiya kitabahu biyamini, sama ada Allah memberi kitab kepada dia ahli syurga tangan kanan ataupun tangan kiri, ataupun diberi kitab daripada belakang dia. Kalau tangan kiri dan belakang dia adalah ahli neraka. Dan Aisyah, waktu yang ketiga yang kita takkan ingat apa-apa, saudara, suami, isteri, anak-anak, bila kita dibentangkan dengan titian sirat untuk menyampaikan kita ke lokasi terakhir kita. Jadi mudah-mudahan Allah selamatkan saya, tuan-tuan sekalian, insya-Allah, daripada bakaran api neraka. Allah pemudahkan urusan kita. Bila kita dimasukkan dalam lubang kubur, insya-Allah, kena sentiasa mengingati sesuatu yang memutuskan kelazatan. Kena ingat sesuatu yang memutuskan kelazatan. Yang memutuskan kelazatan itu adalah kematian. Baik, insya-Allah pada malam ni, bulan depan kita akan baca kitab. Saya dah bawa kitab, tetap boleh ambil nanti, insya-Allah. Hari ni insya-Allah, masa yang ada, saya nak sambung apa yang kita bincang pada bulan lepas dalam muqaddimah. Muqaddimah pun ada sambungan. Tak pernah orang buat. Selalu orang menyambung pengajian, kita menyambung muqaddimah dulu. Dalam muqaddimah hari itu kita ada bercerita sedikit, kalau tuan-tuan ingat, mengenai masalah yang dinamakan perkabungan. Tuan-tuan ingat kan? Kita ada cerita sedikit mengenai perkabungan. Kita cerita sedikit mengenai iddah. Hari ini saya akan cerita, saya sambung muqaddimah yang lepas. Kita akan bercerita mengenai masalah iddah yang telah agama susun kepada orang perempuan. Sebab itu kita sebut, kita tidak terikat, orang lelaki tidak terikat dengan perkabungan. Siapa pun yang meninggal, apa jua jawatan dia, kita orang lelaki, kita tidak terlibat dalam perkabungan. Yang terlibat dalam perkabungan ataupun agama namakan iddah adalah orang perempuan. InsyaAllah kita akan tengok Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amrah. Dalam Al-Quran, kalau tuan-tuan buka juzuk ke-28, dia ada surah yang ada kena mengena antara satu sama lain, iaitu surah At-Talaq dan surah At-Tahrim. Dua-dua surah ni dia ada kena mengena antara satu sama lain. Nabi SAW ni, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi dia ada banyak isteri. Semua orang tahu. Khasatan lak min dunil mu'minin. Kata Allah, yang ni khusus untuk kamu Muhammad, tidak kepada orang lain. Jadi isteri Nabi yang banyak ni semua berebut untuk mengambil perhatian Nabi. Isteri Nabi ini berebut untuk mengambil perhatian Nabi. Oleh yang demikian, isteri Nabi ni tubuhkan tim, dua tim. Aisyah dia ada tim dia, dan ada isteri Nabi seorang lagi, dia mengetuai tim dia. Ada dua tim, masing-masing berebut, berpakat macam mana kita nak tackle Nabi. Alangkah indahnya kalau begitu, tuan. Sajalah cadangan saja. Isteri Nabi, subhanallah. Tapi Nabi ni kita guna bahasa senang faham. Nabi tak boleh isteri Nabi ni buat Nabi tension. Macam orang perempuan kan, bila dia bergaduh dengan suami dia, dia tulis WhatsApp tu panjang berjela. Dia ingat suami dia baca kot. Confirm delete ataupun kita buat isyarat macam tu, tak baca pun. Jadi akhirnya oleh kerana Nabi ni macam
sakit pening kepala dengan isteri Nabi ni, Nabi duduk di masjid sebulan tak balik. Jadi kawan-kawan sahabat Nabi datang ziarah dan sebagainya, ada yang sembang, ada yang bagi cadangan. Antara yang bagi cadangan kepada Nabi adalah Ali bin Abi Talib, menantu Nabi. Kata Ali bin Abi Talib, "Wahai Rasulullah, isteri kamu buat kamu pening kepala sampai kamu tak mau balik rumah ni. Macam ni wahai Rasulullah, ini cadangan aku, kamu cerai semua sekali." Tu Ali bin Abi Talib punya cadangan. Kamu cerai semua sekali, nanti Allah akan ganti yang lebih baik untuk kamu. Sebab tu Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri Nabi, bila dia tahu Ali bin Abi Talib ni mencadangkan kepada Nabi untuk Nabi ceraikan semua isteri Nabi, kalau dia riwayat hadis daripada Ali. Kalau Umar, dia sebut Umar. Kalau Abu Bakar, dia sebut Abu Bakar. Aku mendengar Abu Bakar mendengar Nabi bersabda. Aku mendengar Umar mendengar Nabi bersabda. Bila sampai nama Ali bin Abi Talib, dia kata aku mendengar dia. Dia guna nama dia. Tahulah kita sebab apa dia guna nama dia? Sebab tuan-tuan sekalian, dia marah kepada Ali bin Abi Talib. Dia lebih kurang macam inilah. Kawan saya duduk di Bangi Seksyen 7. Isteri dia ada satu kawan baik, doktor, sama-sama doktor. Isteri dia sekitar 40-an, kawan isteri dia dalam 30-an, dua-dua doktor. Duk panggil kawan dia ni adik, selalu mai di rumah. Tuan-tuan dapat tahu kan apa maksud dia kan? Cik Amran dia cepat, penafsiran ni dia cepat tangkap. Daripada duk mai rumah ni, dia duk panggil, isteri dia duk panggil kepada doktor ni adik. Last sekali suami dia bukan setakat adik, dia lebih daripada tu pergi kahwin tanpa pengetahuan doktor perempuan ni. Last sekali daripada duk panggil adik, panggil betina dah tuan. Jadi Ali ni dipanggil dengan perkataan dia sebab Aisyah marah. Jadi apa dia? Allah menurunkan ayat Quran. Kata Allah, "Wahai Nabi, sekiranya kamu menceraikan isteri-isteri kamu," tapi Nabi tak pernah cerai. Sekiranya kamu menceraikan isteri kamu, sekiranya, maka Allah ajar macam mana cara iddah dan cara hendak menceraikan mereka. Sebab tu kita selalu dengar bila orang datang cerita sehalal-halal benda yang Allah tak suka, namanya cerai. Bila berlaku penceraian, bergegarlah arasy Allah. Ini semua tuan-tuan, dia berdasarkan hadis-hadis yang tidak sahih. Sebagaimana agama membenarkan perkahwinan, menghalalkan perkahwinan, agama juga menghalalkan penceraian. Cuma agama ajar kita macam mana kita nak minimalkan penceraian. Tapi kalau itulah satu jalan yang terbaik, bismillah, silakan. Agama tidak paksa, kena itu jalan yang terbaik. Dan agama nyatakan, sebelum saya nak sebut bab iddah, nanti balik perempuan tengok dalam surah At-Talaq, dan betul lah saya bagi tahu ni kepada tuan-tuan, selalunya bila berlaku penceraian, kesalahan yang selalu berlaku, isteri akan bungkus kain baju dia. Kalau ada anak-anak, dia bungkus kain baju anak-anak, terus balik rumah mak dia, rumah ayah dia bila suami ceraikan dia. Betul tak? Kalau kita buka dalam Al-Quran surah At-Talaq, nanti perempuan balik tengok, Allah kata la yakhrujuna min buyut, jangan keluarkan mereka daripada rumah suami mereka ketika mana suami mereka ceraikan mereka. Maksud dia, bila suami dia cerai dia, dalam tempoh iddah, dia tak boleh keluar daripada rumah suami dia. Sebab apa? Sebab pertama, bila dia diceraikan oleh suami dia, dia keluar daripada rumah suami dia, fitnah sedang terbuka luas untuk dia. Tambah pula dalam grup-grup WhatsApp ni tahu dia sudah diceraikan suami,
Ada pula grup college dulu alumni, dalam tu pun ada 2-3 orang lelaki pun duk masih minat kat dia. Agama tak mau jadi fitnah. Hatta kalau dia balik ke rumah mak pak dia pun, agama tak mau keadaan menjadi keruh. Pak mentua kita tahu kita bercerai. Isteri, bekas isteri yang kita cerai ni balik rumah pak dia. Pak mentua pun duk meluat kat kita lama dah. Kita pun tak berkenan kat pak mentua lama, kita pun geram. Masa nak angkat nikah dulu. Nak angkat nikah dah, pak mentua kita pergi kata kat qadi, tuan qadi, try tengok, suruh dia baca surah sejadah. Surah sejadah tuan, pak mentua suruh kita baca. Kita macam nak ambil sejadah punggai dia. Duk geram lama dah. Duduk dalam rumah suami dia. Suami dia cerai dia, duduk dalam rumah suami. Dalam tempoh iddah. Kalau dalam tempoh iddah, suami dia tak rujuk dia, selesai iddah, bismillah, keluarlah daripada rumah suami. Sebab apa? Agama nak urusan iddah ni, urusan rujuk ni senang berlaku. Lepas 3-4 hari, lepas seminggu, suami cerai dia pun duduk dalam rumah, jaga anak-anak apa semua, pakaian apa semua. Lepas seminggu hati suami ni sejuk. Suami dia kata, kita baik balik ya. Dia cukup sebut macam tu. Apa maksud kita baik balik? Dia tak payah kata saya rujuk kamu 2 rakaat kerana Allah. Dia tak payah macam tu. Dia hanya kata kita baik balik ya. Baik balik itu menunjukkan simbolik dia hendak rujuk semula dengan isteri dia. Bagi mazhab Imam Abu Hanifah lagi senang. Mazhab Hanafi. Tak payah kata apa. Suami cukup dengan isyarat. Suami dia tengok dia, macam tu saja. Dah tahu maksud dia apa? Pak Syed tahu maksud dia apa? Dah bukan tu. Jom kita pergi minum pagi. Tengok Pak Syed punya tafsiran salah. Pak Syed tafsiran dia 18 SX. Saya bawa 18 SX tengok dah. Itulah maksud dia. Dia rujuk, nikah, cerai, jangan main-main. Kita sungguh pun sungguh, kita melawak pun jadi sungguh. Di Putrajaya, saya mengajar di pejabat KPD NKK, mengajar di satu hospital. Isteri ni duk mai kelas kita kat hospital, kita duk mengajar dekat pejabat dia. Suami duk mai kelas kita di KPD NKK Putrajaya. Bergaduh dengan isteri dia. Suami orang Kedah, isteri orang Selangor. Lepas Kedah kalah 2-0 tu dia agresif sikit. Dulu okey, bila Kedah kalah dengan Selangor 2-0 tu dia tak boleh tahan. Bergaduh dengan isteri, dia tahan, hang keluar daripada pintu rumah ni, jatuh talak satu. Suami pun keluar pergi kerja. Dia biar isteri dia tu terkapai pun. Isteri dia pun WhatsApp kita. Ustaz bergaduh dengan suami saya. Suami saya kata kalau saya keluar daripada pintu rumah jatuh talak satu. Macam mana ni Ustaz? Pukul 9 saya kena pi di office, ada meeting penting. Saya kena pi juga. Dia tanya saya, call pula lepas tu, macam mana ni? Kalau saya keluar jatuh tak? Saya kata jatuh. Lepas tu macam mana? Saya tak apa yang suami puan kata. Dia kata kalau saya keluar daripada pintu rumah jatuh talak satu. Saya kata tak apa puan, keluar kau tingkap. Sebab dia sebut pintu. Keluar kot tingkap. Tak boleh Ustaz, saya duduk tingkat 18. Tak apa, janganlah. Takat tingkat 1 tu okey lagi. Dia simbolik tu. Tapi kalau dia keluar jatuh. Macam dia tahan keluar pada rumah ni, hang balik rumah mak hang jatuh talak satu. Dia keluar, dia pergi rumah mak saudara dia. Tak apa, bukan rumah mak dia. Sama juga ni. Sebab tu bila berlaku penceraian, bila dia diceraikan suami dalam tempoh iddah, duduk dalam rumah. Bila suami dia dah tak rujuk dia, kita akan cerita nanti bab rujuk lepas ni. Tak rujuk dia, keluarlah daripada rumah. Ayat pertama, agama menyusun iddah orang perempuan. Benda ni saya bagi tahu pada perempuan, orang jarang bincang. Orang perempuan pun dia hanya tahu kalau berlaku kematian, kalau dia diceraikan suami, dia hanya tahu 4 bulan 10 hari, itu saja. Sedangkan sekurang-kurangnya ada 5 susunan. Pertama, orang perempuan yang normal.
Normal ni maksudnya kitaran period dia tiap-tiap bulan normal. Satu. Kedua, ada orang perempuan seumur hidup dia tidak pernah didatangi dengan haid. Ataupun dia dah umur 67, suami dia meninggal dunia, dia dah menopause, umur dia dah lanjut. Macam mana cara iddah dia? Agama bijak. Ketiga, orang perempuan yang dia mengandung, suami meninggal, suami ceraikan dia, kita pun tahu iddah dia selesai bila dia lepas melahirkan anak. Okey, kalau lepas dia melahirkan anak, dia terus kahwin, boleh ke tak boleh? Keempat, agama berbincang pula mengenai mafqud. Mafqud ni maksud dia apa dia? Hilang, suami hilang. Satu hilang yang ma'ruf, bergaduh suami isteri, ada krisis, suami keluar daripada rumah, apa pun tak tinggal, nafkah pun tak tinggal, apa pun tak tinggal, berbulan-bulan dia tinggal isteri dia, cukup terma dan syarat jatuh talak satu. Dia berdasarkan ta'liq yang dibaca di hadapan qadi masa angkat nikah dulu. Saya tak pastilah zaman tuan-tuan lu ada ke tak ada. Zaman kami ni ada. Bila nak angkat nikah kena baca ta'liq depan qadi. Kalau saya tinggal isteri saya beberapa bulan, tak tinggal apa kepada dia, jatuh talak satu. Saya pun tak ingat berapa bulan. Tuan ingat berapa bulan? Masa angkat nikah dulu. Saya tak ingatlah sebab lama tak angkat ni. Pak saya ingat tak ingat ke? Kalau saya lama tak angkat, Pak saya lagi lama lah kan? Kau baru ni angkat pula? Tak kan? Berapa bulan lah? Siapa ingat lah? Cik Amran nak jawab tak berani? Boleh nampak. 4 bulan. 4 bulan. Kan ingat dah anak tuan-tuan kahwin tu? Bukan tuan-tuan, anak tuan-tuan. Kan dia baca depan qadi tu kan. Dia setuju dia baca. Saya kalau tinggal isteri saya 4 bulan, apa pun saya tak tinggal kepada dia, cukup terma dan syarat, jatuh talak satu. Jatuh. Dia ada satu lagi yang agama bicara mengenai mafqud. Mafqud ni maksud dia ni bergaduh dengan isteri dia pun tak, bertengkar dengan isteri dia pun tak, tiba-tiba dia hilang. Lebih kurang samalah yang kita boleh buat contoh pada malam ni. Tuan-tuan ingat MH370 kan? Hilang. Dah nak masuk setahun lebih dah. Macam mana dengan mereka yang mempunyai suami yang ikut serta dalam penerbangan tu, yang suami mereka hilang sampai hari ni? Setakat mana mereka perlu mereka kena tunggu? Mereka juga perlu ada kehidupan. Kehidupan mesti diteruskan. Macam mana? Kita akan bincang itu. Yang kelima, agama datang berbincang pula mengenai masalah kalau seorang perempuan dia kahwin dengan suami dia tak sentuh dia apa pun tak. Suami dia ceraikan dia. Suami dia meninggal dunia, macam berlaku baru ni di Terengganu 2 bulan lepas. Saya pun baru balik dari Terengganu, ada kuliah. Saya daripada Kuantan, pagi itu ada kuliah di Kemaman. Saya pergi Kuantan dengan MPV saya warna pearl white. Saya balik daripada Kemaman, tukar color jadi rose gold. Faham tak? Tak faham pun tak apalah. Nanti kalau tak faham, saya boleh hantar gambar kat Cik Amran, sebab saya tangkap gambar MPV tu sakit hati. Asal dia pearl white, tapi bertukar menjadi warna rose gold. Tak macam faham tak? Apa maksud dia? Jangan tambah. Itu sahaja atas, tak payah tambah. Macam mana? Yang di Terengganu tu angkat nikah 2-3 bulan lepas. Pengantin lelaki balik, pengantin perempuan balik. Pengantin lelaki rombongan dia accident, mati pengantin lelaki. Macam mana keadaan? Ini 5 benda yang agama ajak kepada kita. Pertama, yang saya tak bahas panjang, semua orang tahu, perempuan yang normal, kitaran haid dia, period dia normal, bergaduh dengan suami dia cerai dia, suami dia accident,
Maka tempoh iddah dia agama tetapkan, hadis Nabi tetapkan, Quran tetapkan, semua orang tahu adalah 4 bulan 10 hari. Itu kita tak payah bahas. Semua orang tahu. Yang kedua yang agama bahas adalah orang perempuan yang dia ni tak pernah datang haid, ataupun dia dah umur 67. Makcik kita ni duduk di kampung umur 67, pakcik kita baru meninggal. Dia pun call kita, dia kata, ni pakcik hang ni baru meninggal dunia. Dia, makcik ni nak iddah berapa lama? Makcik nak tanya hang lah, sebab dia pun kata hang duk main kuliah maghrib tiap-tiap hari. Tentu hang tahu jawapan. Kita pun terus kata, makcik minta maaf, yang ni ustaz ni akan masuk bab ni minggu depan. Kita pun pandai cover, sedangkan kita pun tak tahu. Kalau orang tanya kita, macam mana kita nak jawab? Jawapan dia adalah dalam satu surah yang namanya surah At-Talaq yang kita sebut tadi, tapi pada ayat yang keempat. Wallahi ya'isna minal mahid, dan mana-mana perempuan yang dia sudah putus asa daripada haid, sama ada dia tidak pernah datang haid ataupun dia sudah lanjut usia dan sudah menopause dan sebagainya, maka kata Allah, tempoh dia iddah daripada 4 bulan 10 hari dipindah kepada 3 bulan. Thalathata ashhur. Maksudnya hari ini suami dia meninggal dunia, lepas daripada 3 bulan dia sudah pun habis iddah. Sebab tu tuan-tuan, kalau boleh pihak kerajaan, sebagaimana ada perundangan, ada peruntukan untuk perempuan yang kalau dia mengandung, dia bersalin, dia akan dapat cuti 2 bulan ke 3 bulan? 3 bulan ke? Dia akan dapat cuti 3 bulan ada gaji. Cuti bersalin. Tak silap saya, selama dia berkhidmat, dia layak dapat 5 kali peluang ni. Alangkah baiknya kalaulah suami dia meninggal dunia atau dia diceraikan suami, alangkah baiknya kalau ada peruntukan untuk dia dibenarkan cuti dengan bergaji. Kalaulah kita ada syarikat, tuan-tuan kebanyakan ada syarikat, saya pun ada, kita ada pekerja, kalaulah benda ni berlaku kepada pekerja kita, alangkah baiknya kalau kita benar dan kita beri dia cuti bergaji, sebab dia dalam tempoh iddah bersedih. Kalau kita yang ada syarikat yang kecil ni tak boleh buat, jangan haraplah orang yang memerintah boleh buat benda ni. Kita kena mulakan daripada diri kita dulu. Kalau kita ada syarikat, staf kita suami dia sakit meninggal, kata kak cutilah untuk iddah 4 bulan dan 10 hari. Clear. Alangkah baiknya benda tu. Tapi kalau saya sambung, itu hanya cadangan lah. Bukan kita pun tak ada hak nak pergi apa-apaan, tak dibentangkan di parlimen pun, cuma cadangan saja. Jadi agama tetapkan 3 bulan. 3 bulan. Makcik kita telefon, pakcik hang baru mati ni, macam mana makcik nak iddah? Terus kita bagi tahu 3 bulan berdasarkan surah At-Talaq. Jangan pergi tanya makcik duk period lagi ke? Period apa? Umur 67 dah. Kita ni pun kadang-kadang tak cerdik juga. 2. Ketiga, perempuan yang mengandung. Dalam hadis Bukhari Muslim ada satu perempuan nama dia Subai'ah. Siapa dia Subai'ah ni? Suami dia terlibat dalam peperangan Badar. Bila kita dengar sahabat yang terlibat dalam peperangan Badar, kita kena tahu sahabat ni adalah ahli syurga. Apa yang berlaku? Suami dia masa ikut serta dengan Nabi dalam Hajjatul Wada, menunaikan haji, suami dia meninggal dunia. Masa tu dia tengah syarat mengandung. Suami meninggal dunia, dia syarat mengandung. Tak lama lepas suami dia meninggal dunia, dia melahirkan anak. Dia bersalin. Tak lama lepas dia bersalin, dia masih nifas.
Dia dah tajammalat, dia dah pakai dah baju elok, menunjukkan yang dia sudah sedia dipinang dan dia sudah sedia berkahwin. Seorang sahabat nama Abu Sanabil, sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Bukhari. Abu Sanabil ni bertanya kepada perempuan yang nama Subai'ah. Kata dia, "Araki, wahai Subai'ah, aku melihat kamu dan aku rasa kamu perlu bereddah 4 bulan 10 hari." Tuan-tuan nampak tak jalan cerita dia? Suami dia, masa dia syarat mengandung, suami dia meninggal. Tak lama lepas itu dia bersalin. Dia masih dalam nifas. Tak lama lepas itu dia dah menunjukkan yang dia sudah sedia berkahwin. Tapi bila ada sahabat yang nama Abu Sanabil ni tegur dia, "Aku rasa kamu perlu beredar 4 bulan 10 hari." Maka terus dia pun pakai balik baju yang dia pakai masa dalam iddah. Dia jumpa Nabi, dia kata, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, aftini, tolong bagi fatwa untuk masalah aku." Terus Nabi kata kepada dia, "Indama wulidti, sebaik sahaja kamu melahirkan anak, selesailah iddah kamu dan kamu boleh berkahwin. Dan kamu hanya boleh bersama dengan suami kamu yang baru bila? Setelah nifas kamu berhenti." Sebab apa agama benarkan benda ni, tuan-tuan? Agama benarkan benda ni macam ni. Orang perempuan, dia bila isteri mengandung, orang perempuan bila dia mengandung, dia sangat sensitif. Tiba-tiba suami dia meninggal dunia, tuan-tuan, perasaan dia hanya Allah saja yang tahu. Tambah dia ada anak lagi, ni mengandung lagi, suami meninggal dunia, dia kacau. Dia kacau, tuan. Bila dia bersalin, dah ada anak dia, dia lagi kacau. Takut bila dia teringat bekas arwah suami dia, boleh jadi meroyan dan sebagainya. Macam-macam boleh berlaku. Ni siapa nak jaga anak aku? Siapa nak jadi bapa kepada anak aku? Sebab tu agama benarkan. Cuma dia boleh bersama dengan suami dia lepas daripada nifas. Itu agama benarkan. Cuma perspektif orang Melayu itu susahlah. Bayangkan kalau di country hak ini ada perempuan mengandung, suami dia meninggal dunia, lepas seminggu bersalin, lepas seminggu pada tu duk bagi orang kad dah. Bukan kad akikah, nikah. Orang punya perspektif tu, dia kubur laki duk merah, gatal nak menikah dah. Orang punya perspektif kadang-kadang perlu diambil kira. Dia lebih kurang perspektif macam ni lah. Anak kita mengaji di UK, perempuan nak habis dah, bagi satu WhatsApp, ayah dia kata, "Saya nak kahwin dengan orang England." Allah, ayah dengan mak ni punya gembira. Yang apa ingat anakku koman kau, orang England pun mau kat dia. Dia pun sambung lagi, nak beritahu kat ayah lah, Nigeria ni pun duduk di England lama dah sebenarnya. Dia dengar Nigeria tu Allah, dia punya perspektif tu terus tukar. Daripada mula-mula dia gembira, dia ingat betul-betul Liverpool punya orang, dia ingat Arsenal punya orang, tengok Nigeria, walaupun dah dapat hak warga negara, Allah, dia main telan tak dapat perspektif. Tapi sebenarnya ada isu tak? Tak ada isu. Tapi kita punya perspektif. Ada orang pergi kahwin dengan Bangladesh, anak dia kerja, minat kat satu bangla, kahwin. Perspektif dia, Allah, anak Allah. Dia duk main. Satu makcik duk bangi ni, anak dia kerja kelang. Kerja kelang pergi bercinta dengan satu bangla. Dia main tanya saya, "Ustaz, ni macam mana anak saya duk minat kat bangla ni?" Saya tahu awaknya makcik, bangla tu bukan Islam. Dia Islam, Ustaz. Cuma masalahnya kita ni mazhab Syafi'i, bangla tu mazhab Hanafi. Nanti cucu saya mazhab apa? Saya tak cucu makcik mazhab Maliki. Habis cerita. Dia pening kepala. Tapi perspektif kena ambil kira. Kalau saya rasa lah di tempat kita, kalau suami dia baru meninggal dunia, dia lepas bersalin, dia kahwin dalam tahun tu, bukan kata dalam bulan tu, dalam tahun tu. Suami meninggal dunia bulan 1, dia kahwin bulan 12 pun orang kata kat dia. Orang akan kata itu perspektif. Cuma kita beritahu hukum 4. Yang keempat, tuan-tuan ingat kan? Sekali saya tanya balik ni. Yang keempat,
Macam mana kita nak settle masalah contohnya MH370 tu? Hanya ada satu riwayat daripada Umar Al-Khattab. Imam Malik bercerita dalam kitab dia yang berjudul Muwatta, kes seorang lelaki yang hilang di zaman pemerintahan Umar. Isteri lelaki ini mengadu kepada Umar. Suami dia ni bergaduh dengan dia pun tidak, bertengkar pun tidak, keluar daripada rumah, suami dia hilang. Dan masa dia mengadu tu, suami dia telah pun hilang selama 4 tahun. Arba'a sinin, 4 tahun. Maka Umar berijtihad. Sebab benda ni tak pernah berlaku zaman Nabi. Kata Umar, setelah kamu menunggu 4 tahun, maka beredahlah 4 bulan 10 hari, kemudian kamu berkahwinlah. Apa kes lelaki yang hilang sampai 4 tahun ni? Lelaki ni cerita kes kehilangan dia setelah dia kembali. Kata dia, ketika mana dia lalu di satu wadi. Wadi ni orang Melayu panggil lembah. Orang Arab dengar lembah ni tuan-tuan, orang Arab dengar lembah ni takut. Takut kerana lembah-lembah ni pertama tempat binatang berbisa. Lembah-lembah ni dia panggil apa dia, tempat binatang buah. Lembah-lembah ni tempat makhluk-makhluk yang kita tak dapat lihat dengan pandangan kasar. Apa maksud dia? Jin dan sebagainya. Itu orang Arab bila dengar lembah. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke Yaman lain. Yaman ni kalau dia dengar lembah, kita dengar dia kalau daripada wadi, daripada lembah, confirm dia orang kaya. Sebab di lembah di Yaman inilah tumbuhnya pohon sumur dan sidir. Madu tu yang saya pun dah habis stok hampir 4 bulan. 17 bulan ni insya-Allah sampai di Malaysia 12 tan. Tak sabar nak tunggu 17 hari. Sebab orang order banyak. Jadi dia takkan sama pohon sumur sidir madu tu dengan yang tumbuh di dataran. Nanti kita buat kursus lain lah, bukan hari ni. Jadi apa yang berlaku bila dia lalu di lembah ni, dia telah diculik oleh segerombolan jin kafir. Ni Imam Malik cerita ni sahih. Ni bukan cerita sang kecil dengan kora-kora ni. Ni cerita sahih. Dia diculik oleh segerombolan jin kafir. Perempuan, tuan-tuan, benda-benda macam ni memang ada. Jin kafir ni orang Melayu panggil bunian. Tuan-tuan ingat tak beberapa bulan lepas, 3-4 bulan lepas kalau tak silap saya, yang anak-anak orang asli hilang di Gua Musa. Kan? Ada yang mati, yang jumpa tu ada yang kurus kering. Bila interview dengan budak ni hilang berbulan-bulan. Mereka tak ke mana-mana. Mereka hanya tunggu di laluan sungai. Mereka nampak orang cari mereka. Mereka panggil, orang tak nampak mereka dan orang tak dengar panggilan mereka. Benda ni ada tak? Benda ni ada. Sebab tu saya tak ingatlah nama tajuk filem tu masa kita kecil, sekolah menengah. Tiap-tiap hari Rabu dia ada satu filem, dia ada teater P. Ramlee. Ada satu gambar P. Ramlee buat tu. Kawan tu dari, saya tak ingat nama tajuk gambar filem tu, dia bungkuk apa semua, tiba-tiba dia masuk satu alam bunian. Dia masuk dalam kolam apa tak tahu, balik keluar jadi smart. Tak bongkok dah, muka semua okey. Tak tahulah dia buat salah apa ke, dia kena hantar balik. Gambar apa tu saya tak ingat dah. Apa dia? Siapa ingat? Tuan-tuan ni hadis pun tak ingat, gambar P. Ramlee pun tak ingat. Payahlah kalau macam tu. Apa dia cik? Bukan. Itu bukan. Apa nama gambar tu? Ha? Puteri Bunian. Alamak. Bukan. P. Ramlee tak ada tajuk filem tu. Apa lah? Cik Abang tak ingat? Saya pun tak ingat. Tapi boleh ingat kan gambar tu kan? Yang dia mandi apa semua. Apakah dia buat salah? Saya tak. Sumpah orang minyak.
Alah tuan-tuan buat tak ingat pula. Kan? Betul tak? Betul tak? Sumpah orang minyak. Nak bagi taunya, kawan ni kena sorok dengan orang Bunian. Nak bagi taunya Piramli pun belajar hadis ni, tu yang buat filem tu. Lepas tu bila masuk tempat-tempat macam ni, kan, anak-anak kita nak pergi Mukhayyam ke, nak pergi naik atas Bukit Meroga ke dengan kawan-kawan dia, pergi naik Gunung Kinabalu, masuk kempen dalam hutan, bekalkan mereka dengan doa. Dia minima dia bacalah bismillahilladzi la yadurru ma'as, itu minima dia. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tuan-tuan tengok tak siapa yang grup WhatsApp saya ada hantar satu doa hari pertama sekolah yang Nabi baca. Nabi panggil Hasan Husin, Nabi peluk kedua-dua Hasan Husin cucu Nabi. Apa kata Nabi? A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Jadi Nabi baca yang ni tuan-tuan, kita ada anak, kita ada cucu, masa kita hantar dia pergi sekolah, dia nak keluar daripada rumah, peluk dia macam Nabi buat pada Hasan dan Husin, baca. Siapa yang, saya ingat Cik Amran ada ke saya hantar doa tu? Siapa yang tak ada, nanti saya boleh kongsikan tuan-tuan dalam WhatsApp. Doa yang orang tinggal, hadis ni sahih. Nabi peluk, kata Nabi, a'udzu bikalimatillahi aku minta dengan Allah, dengan maha sempurna, agar Allah lindung kamu. Apa dia? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri, apa dia? A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah. Minta jauh daripada syaitan. Minta jauh daripada gangguan syaitan, minta jauh daripada gangguan binatang-binatang yang menyakitkan. Benda tak tahu. Anak-anak kita duduk di rumah, kadang-kadang benda masuk. Kawan isteri saya di Kuantan, anak duk mengadu sakit telinga, duk teriak sakit telinga, 2-3 hari duk teriak tak tahan, bawa pergi ke hospital. Hospital pun cek, masuk apa tak tahu, tengok dalam telinga anak dia, tengok dalam telinga anak dia di gegendang tu ada sekok kutu babi duk cengkam gegendang tu. Bukan babi tak mau masuk kutu dia. Kutu babi ni, tuan-tuan, kuku dia tu, dia duk cengkam. Allah, tuan-tuan, kita dengar pun takut. Lepas itu Nabi ajak doa. Kemudian Nabi ajak apa dia? Nabi ajak minta jauh apa dia? Wa min kulli ainil lammah, dan minta jauh daripada pandangan jahatnya manusia. Pandangan jahat manusia. Saya tak tahu orang Melayu kata apa, tapi Arab kata ain. Arab kata ain. Ain ni apa dia? Ainul haq. Kata Nabi, ain tu benar. Orang mai tengok kita menjaga maju sikit. Dahsyat kedai ni besar. Dia sebut tu dengan penuh kedengkian, dengan penuh hasad, boleh memudaratkan perniagaan kita. Nabi kata yang tu ain. Sebab tu bila kita orang buat benda-benda macam ni, mai orang kadang-kadang tengok, dahsyatnya kedai kita cantik, alhamdulillah, lapik terus. Sebab tu dia ada kalimah ta'ajub, cuma kita tak sebut. Kita pergi Masya Allah kedai sahabat kita cantik, baru buka kedai, maju, Masya Allah cantik kedai ni, Subhanallah. Kalimah-kalimah ni didahulukan, sebab kalimah-kalimah ini menjadi pelindung kepada diri kita. Dia panggil ain. Yang ni kalau kita pergi negara Arab, hati-hati. Saya bila bawa anak saya pergi Yaman, masa tu anak saya kecil lagi, bawa pergi Yaman tu saja, bawa kita urusan jaga, terus bawa dia orang jalan sekali. Arab ni kalau jumpa anak saya mesti peluk, mesti baca doa ni, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainil lammah. Mesti doa ni. Cuma kita jangan terlupuklah. Nanti saya boleh share dengan perempuan, dengan tuan-tuan, doa ni yang perlu kita baca.
yang Nabi ajak baca pada anak-anak, baca pada cucu kita ni, agar mereka selamat. Agar mereka selamat. Masuk tempat-tempat macam ni, anak nak pergi kempen, masuk hutan, naik bukit, minimal ajak dia doa, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Itu minimal. Dulu bapak kita, masa kita ikut pengangkat, masa kita kecil, kita nak masuk hutan, naik bukit, dia tak apalah, dia tak main kelas, dia tak ajak kita doa. Dia ajak kita ni, hang masuk hutan, hang elok-elok sikit, hang jangan buat pakaian ulat, hang elok-elok sikit. Cuma abang nak pesan, kalau masuk hutan, hang nak kencing, hang kena minta izin kat tok. Tu pak kita lah. Tak apalah, pak kita tak main kelas, kita pun tak main kelas juga. Kita pun nak kencing, panggil pun tok punya hormat. Cucu nak tumpang kencing, pak kita kata kalau dia tak jawab, hang kencing. Kalau dia jawab, hang belah dia, tuan-tuan. Itu nasihat pak kita dulu. Bila dia lepas daripada 4 tahun, dia dikurung oleh jin kafir. Kata dia, satu hari segerombolan jin Islam datang masuk ke perkampungan jin kafir, dan dalam pertempuran tu jin Islam menang. Bila mereka lihat lelaki ni, di wajah dia ada ciri dia seorang Muslim, mereka tanya dia, adakah kamu Muslim? Kata dia, ya. Lantas mereka bagi dia 2 pilihan. Kalau dia nak hidup di alam itu, mereka benarkan. Dan kalau dia nak pulang, mereka akan hantar dia pulang. Oleh kerana dia sudah ada keluarga, ada anak-anak, dia minta agar dia dihantar pulang. Dan sebaik saja dia sampai ke pekampung dia tengok isteri dia yang dah 4 tahun tunggu, 4 bulan 10 hari dah habis iddah, isteri dia sudah berkahwin lain. Kalau berlaku kat kita minta jin, tolong ambil aku balik sekolah. Kalau berlaku kat kita lah. Benda ni Umar terpaksa sekali lagi beristihad. Kata Umar Al-Khattab, macam ni lah, kalau kamu nak kembali semula kepada isteri kamu, perkahwinan dia dengan suami dia yang baru terbatal, dia adalah isteri kamu. Tapi kalau kamu tak mau dah, balik-balik isteri dengan suami baru pun anak 7 dah, dengan dia bawa anak seorang, tak mau dah, maka aku akan perintahkan isteri kamu pulangkan mahar yang pernah kamu beri kepada dia untuk mas kahwin. Maka kamu dengan kehidupan baru, dia dengan kehidupan suami dia yang baru. Cerita itu terhenti setakat tu. Dia tak beritahu lelaki itu buat pemilihan yang mana. Cuma cukup dah menjadi dalil kepada kita. Dia tunggulah selama 4 tahun, kemudian dia bereddah, insya-Allah mulakan kehidupan baru dengan berkahwin. 4. Kelima, nak lewat dah ni. Kelima, untuk perempuan yang diceraikan suami dia mati dalam keadaan tak pernah sentuh dia, berdasarkan ayat daripada surah Al-Ahzab ayat 49, perempuan ini dia tidak ada sebarang iddah. Kahwin 2 laki bini ni, kahwin keluarga suruh, dia pun, yang lelaki ni pun ada dia punya buah hati, yang perempuan pun ada. Duduk 3-4 bulan, 4-5 bulan, last sekali dia panggil perempuan tu, dia tak panggil B, dia panggil Z. Z tu kira habis tu, dia kata kita ni kahwin mak-mak suruh, kita pun tak bahagia, masing-masing ada buah hati, kita bercerai. Perempuan dia kata cantik, itu yang saya tunggu, bercerai, tidak ada iddah. Kalau dia tak pernah sentuh perempuan tu, macam mana contoh nak buat? Kahwin, angkat nikah. Duk angkat nikah ni 6-7 kali dah. Sampai Tok Qadi pun tak larat sebab tak lepas. Kawan-kawan yang duk tunggu tengok dia angkat nikah sampai 7-8 kali pun tak larat dia keluar masjid. Kawan-kawan kata kalau sat lagi Qadi kata sah mai abad kat kami keluar, kami tak larat tunggu. Qadi pun kata yang ni last punya. Kali ke-9 ni lah, kalau tak lepas juga angkat nikah lain lah. Jangan kata Qadi tak payung, Qadi payung lah ni. Angkat nikah sah. Allah punya seronok sah ni, lari keluar daripada masjid nak habaq kat kawan-kawan 7-8 orang yang tunggu keluar kata sah. Bagi tahu sah, kereta langgak mati. Keluarlah keluarga pengantin lelaki,
Apa pengantin lelaki tengok-tengok, tak ada adik dia ada arwah. Dia pun tak cakap banyak, dia ambil songkok yang ada kerongsang, dia pakai kat dia, dia bagi kat adik dia kopiah, dia masuk. Dia kata, "Qadi, adik saya tu yang tadi angkat nikah yang mangkuk tu 9 kali tak lepas tu dah meninggal accident. Ni saya duk hidup lagi. Jadi qadi kena kahwinkan saya dengan ni perempuan ni. Qadi kena ingat ayat Quran surah Al-Ahzab ayat 49." Qadi pun terkejut. Qadi kata apa? Perempuan dia kata, "Qadi, tak apa, servis bertukar tangan." Tak boleh tak abang kita yang kurang ni buat macam ni? Boleh tak? Boleh tak Pak Zaid? Boleh tak? Tapi abang ni betul-betul kurang ajar. Boleh tak? Boleh. Sebab tidak ada edah. Tidak ada edah. Macam tu yang perempuan Terengganu tu. Angkat nikah. Lepas angkat nikah, gerombolan lelaki, pengantin lelaki balik, accident. Mati pengantin lelaki. Perempuan ni, dia tidak ada edah. Dia tidak ada edah. Yang ni 5 yang kita bincang secara ringkas malam ni. Pertama, perempuan yang normal 4 bulan 10 hari. Kedua, perempuan yang tak pernah datang haid ataupun dah berusia, maka iddah dia selama 3 bulan berdasarkan At-Talaq ayat keempat. Perempuan yang bersalin, lepas dia bersalin dia terus boleh berkahwin lain berdasarkan hadis Bukhari Muslim, kisah Subai'ah. Keempat, kisah mafqud yang hilang. Maka kalau hilang tu memang ma'ruf, bergaduh dan sebagainya, dia tinggal isteri dia tanpa nafkah, 4 bulan jatuh satu talak. Kalau hilang macam MH370 tu 4 tahun, kemudian dia beredah, dia boleh kahwin lain. Perempuan yang tidak pernah disentuh oleh suami, suami dia meninggal ataupun diceraikan suami, maka dia tidak ada iddah berdasarkan surah Al-Ahzab ayat ke-49. Wallahu a'lam. Okey, siapa nak tanya? Boleh tanya, bagi ringkas, sila. Bismillah. Ya. Dalil dia dalam hadis Bukhari pun ada. 4 bulan 10 hari. Untuk perempuan yang kitaran haid dia biasa. 4 bulan 10 hari. Atau dinamakan dengan thalathata quru'. Nah, thalathata quru' ni para ulama berbahas sama ada 3 bulan atau 4 bulan 10 hari. Jadi boleh digunakan kedua-dua. Kalau kita nak guna untuk perempuan yang tak pernah datang haid atau perempuan yang ada menopause 3 bulan. Kalau perempuan normal 4 bulan 10 hari. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Dia masih dalam iddah. Maksudnya suami dia bila bukan mahram ni, bila dah habis iddah, itu bukan lagi. Sebab kalau masa tu nak rujuk tak boleh. Dia mesti dengan angkat nikah yang baru. Tapi kalau dalam tempoh iddah, dalam tempoh rujuk macam tadi ya. Suami hanya guna isyarat je. Isyarat tu telah menunjukkan rujuk, dan isteri tidak ada hak untuk menolak rujuk. Kalau suami dia cerai dia lah. Kalau dia report ke mahkamah, suami dia ni apa dia pukul dia, cerita lain lah. Report kepada mahkamah, saya dah kahwin dengan suami saya contohnya, kami dah buat medical check dan sebagainya, suami saya ada masalah kesihatan, dia tak boleh bagi zuriat, atau isteri ada masalah kesihatan, tak, itu cerita lain. Yang ni cerita normal, benda kecil bergaduh. Benda kecil bergaduh, cerai. Sok duduklah rumah lah suami dalam tempoh iddah 4 bulan 10 hari. Kalau suami tak rujuk, keluar. Dalam tu dia mesti kena berada dalam rumah suami dia, supaya urusan rujuk tu mudah berlaku. Nanti puan tengok ayat yang pertama surah At-Talaq. Wallahu a'lam. Tapi macam puan kata, kalau orang Melayu kita bercerai confirm keluar rumah. Betul tak? Keluar rumah. Ha? Suami tak ada hak hambat dia keluar. Kalau suami hambat dia keluar, baca surah At-Talaq ayat pertama. Tapi confirm suami dia tak dengar dah masa tu. Tapi nak bagi tanya, suami tak ada hak halau dia keluar daripada rumah. Kerana dalam tempoh iddah, dia masih lagi berada di bawah tanggungjawab si suami. Wallahu a'lam. Suami dia ceraikan dia ke?
Suami keluar rumah tak apalah, terpulang pada dia lah. Yang penting isteri jangan keluar. Tapi jarang suami keluar pada rumah. Tapi kalau suami keluar daripada rumah, itu hak suami. Tapi selalu dia keluar rumah 2-3 hari, lepas tu dia balik dan sebagainya, dia tak tinggal macam tu. Kalau dia balik nanti dia dah tenang dan sebagainya, kita rujuk semula. Sebab tu bergaduh suami isteri, jalan yang paling baik suami keluar dulu daripada rumah. Keluar pergi jalan mana-mana apa rasa tak payah. Sebab tu saya ingatkan kepada tuan-tuan sekali dengan kata-kata sahabat Umar Al-Khattab. Bila ada orang lelaki ni dia tak tahan apa dia isteri ni suka cakap banyak. Suami ni macam saya tak boleh. Rumah saya ni tak boleh kalau tak kemas. Tak boleh kalau tak kemas. Dan rumah saya yang masak untuk anak-anak. Tengok sikit punya soleh. Cik Amran perlu mencontohi saya. Saya yang masak. Saya masak dan saya akan basuh semua pinggan mangkuk semua. Saya tak boleh tengok kalau sabuk ni. Jadi kalau dia balik rumah, kata Umar Al-Khattab, bila kamu balik rumah, bila kamu dengar isteri kamu ni membebel, sifat semula yati dia. Sebab tu kata syekh saya, idza ijtama'a imra'atain kilahuma sakitain. Dia kata cerita yang paling bohong, cerita yang paling dusta dalam dunia, kalau dua orang perempuan berjumpa, kedua-dua orang diam. Itulah dia kata cerita paling dusta. Itu kata syekh dia. Tuan-tuan setuju tak? Dua orang perempuan jumpa, dua-dua. Itu cerita paling bohong dalam abad ni. Cerita lagi bohong daripada Star Wars. Star Wars ke Star Wars ke? Kita pun tak tengok. Balik suami dia, isteri dia membebel, bising. Kata Umar, ingatlah apa dia kata Umar? Bila isteri kamu membebel, itu maksud dia sedang berhibur. Jadi kita bila faham kata-kata ni senang. Balik-balik tengok dia duk bagi, kita pun relax, dia sedang berhibur. Jadi kita tak kecil hati, kita tak terasa hati. Tengok sampai sejam dia berhibur, lama juga dia berhibur. Start motor keluar lah, tunggu apa lagi. Lepas sejam 2 jam baru kita balik. Nah, Wallahualam. Cukup tu, lewat dah pukul 9 dah. Kita jumpa 9 dah, pakcik saya dah rumah nak balik. Ya. Ya. Saya tak dengar apa dia. Okey. Iddah sebaik saja suami meninggal. Dia kalau yang ni saya sebut paling baik lah, paling baik. Kalau suami meninggal dunia, orang perempuan kalau boleh tak perlulah pergi sampai tanah perkuburan. Sebab masa tu waktu dia sangat emosi. Takut dia tak boleh kawal emosi dia, dia menangis, dia meratapi kematian suami dia di tanah perkuburan. Cukuplah sekadar cuma dia bagi penghormatan terakhir untuk suami dia. Masa jenazah suami dia nak dibawa keluar ke masjid, Allahu Akbar, solat jenazah di rumah. Sebab tu solat jenazah ni bukan eksklusif di Mekah sahaja. Sebab kita hanya solat jenazah di Mekah, betul tak? Bila kita balik Malaysia ni kita tak solat dah. Jadi kita takut dia emosi. Lebih baik dia tak perlu pergi ke tanah perkuburan. Saya pernah pergi Penang sekali. Apa yang berlaku? Seorang budak lelaki umur 25 kahwin dengan budak perempuan umur 23. Baru kahwin 3 bulan, accident. Kita pergi rumah pengantin lelaki ni, perempuan ni dia jadi histeria. Duk teriak, duk tudung pakai, duk tarik tudung, duk tarik rambut apa semua. Masa kita nak bawa suami dia keluar, dia duk tak bagi kita usung jenazah suami dia keluar. Kita pun kata kepada bapa perempuan ni, macam ni lah pakcik, dah jadi kalang kabut dah. Kita nak settle benda ni cepat. Pakcik pegang dia, jangan bagi dia ikut pergi sampai masjid, sampai kubur. Nanti jadi macam-macam. Keluarga dia, abang dia, 3-4 orang pegang dia. Kita pun bawa jenazah pergi ke masjid. Allahu Akbar, solat. Lepas solat, terlepas tuan,
Kita lepas solat, dia terlepas ni lari masuk dalam masjid, pergi peluk ni apa dia, kanda suami dia. Habislah abang mati, kesianlah kak saya, kita baru kahwin 3 bulan, sebab apa abang tinggal saya, siapa nak teman saya tak ada kawan lepas ni, sampai hati abang buat macam ni. Kita baru kata tak apa, kita ada. Kita katalah hati lah, tak katalah macam tu kat dia. Kita kata kita ada ni, tapi tak katalah betul-betul lah hati dia kata tak apa ni, abang ada. Tu dah hati lah. Kita ni pun jahat juga, ambil kesempatan. Sebab takut nanti, kata Nabi, si mati diseksa dengan ratapan ahli keluarga dia. Wallahu a'lam. Cukup dah. Pukul 9 dah. Nasi dalam tu dah sejuk dah, makruh diukur. Wallahu a'lam. Kita jumpa nanti pada sesi akan datang. Allah bagi kebaikan, Allah tambah ilmu agama kepada kita semua. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan baca kitab yang berjudul Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam. Boleh ambil kitab ni di luar, harga dia RM20. Saya cuba selesaikan kitab ni insya-Allah sekurang-kurangnya, kalau kita konsisten sebulan sekali, antara 17 ke 18 tahun lah insya-Allah. InsyaAllah. Macam mana Pak Syed? Okey ya? Boleh insya-Allah Tuan Syed? 18 tahun insya-Allah. Insya-Allah. Jadi harga dia 20. Kalau tuan-tuan nak ambil kitab fiqh masjid, hukum buku yang baru sampai, buku mengenai hukum hakam seputar masjid. Boleh tak boleh surau ni kita solat tahiyatul masjid? Kan? Kalau tak boleh, boleh tak boleh kita solat tahiyatul surau? Dia ada perbahasan dalam buku ni. Buku ni harga 30, buku ni 20. Kalau tuan-tuan nak ambil package ni, harga dia 50. Yang ni kita mengaji, yang ni untuk bacaan kita di rumah. Wallahu a'lam. Boleh ambil insya-Allah di luar sana. Harga dia 20. Kalau tuan-tuan tak ada duit, nanti tuan-tuan ambil bayar bulan depan ke, transfer ke, ikutlah. Tapi pengalaman saya, selalu orang ambil buku bayar cash, cepat faham. Faham lah, tak faham sudah insya-Allah. Boleh ambil di luar nanti insya-Allah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.